Dalam dunia yang bergerak pantas, teknologi menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Ia mengubah cara kita belajar, cara kita berfikir dan cara kita membina masa depan. Namun, di sebalik kecanggihan teknologi, satu perkara tetap menjadi asas kepada segalanya. Ilmu yang tertanam di dalam hati. Teknologi hanyalah alat, tetapi ilmu adalah cahaya yang memimpin manusia. Apabila ilmu dipandu dengan nilai, teknologi menjadi kekuatan. Ia membantu generasi muda untuk meneroka dunia, memahami ilmu dengan lebih luas dan membina masa depan yang lebih baik. Dunia sekarang memang kita tidak boleh lari daripada teknologi. Bahkan memang kehidupan kita sekarang bergantung dengan teknologi, termasuk juga dalam aspek pembelajaran. Namun ada yang lagi penting daripada teknologi. Apa dia? Iaitu adab. Dan macam mana kita nak memperolehi adab? Lain tidak bukan adalah dengan ilmu. Sekarang ni kita boleh lihat ramai budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang tidak pandai. Tetapi ada satu perkara yang kurang. Apa dia? Adab. Sebab itulah ilmu dan adab sangat penting supaya teknologi yang pakai dapat digunakan dengan cara yang betul. Bila mana ada ilmu dan adab, barulah generasi ini bakal melahirkan satu generasi yang sangat hebat. Pada pandangan saya, teknologi membantu kita untuk belajar dengan lebih mudah. Dulu, kita mungkin hanya belajar melalui buku, tetapi sekarang kita dapat mencari maklumat dengan pantas, menonton video pembelajaran dan berbincang secara dalam talian. Namun, teknologi tetap perlu dipandu dengan ilmu dan nilai. Jika digunakan dengan betul, ia mampu melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Generasi masa depan bukan hanya mereka yang mahir teknologi, tetapi mereka yang memiliki ilmu di hati dan menggunakan teknologi untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Kerana apabila ilmu dan teknologi bersatu, lahirlah generasi yang mampu memimpin dunia. Teknologi sangat membantu dalam pembelajaran pada masa kini. Namun, teknologi hanyalah alat. Apa yang paling penting ialah ilmu yang ada dalam diri kita. Jika teknologi digunakan dengan ilmu dan nilai yang baik, ia mampu membantu generasi muda untuk membina masa depan yang lebih cerah. Itulah harapan kami sebagai generasi masa depan. Saya, Nur Zamira Arisha binti Rusli, wartawan TVPSS SMK Abdul Jalil.